10, 10. Kan? Kalau katakanlah you contoh macam you ada masa 20 tahun, buat 20 tahun lah. Okey, saya dulu, bila saya umur saya 26, saya nak retire umur 55, saya lebih kurang 30 tahun. Jadi 10 tahun pertama ni, 10 tahun pertama, saya fokus adalah untuk create cash flow, income. 10 tahun, masuk 10 tahun kedua, saya dah start kumpul aset. Lepas 20 tahun, saya dah start dapat dia punya ROI. So, ngam-ngam lagi 10 tahun, saya stop saya punya investment semua, commitment semua everything habis. So, dah boleh retire. Itu saya sebab ada 30 tahun. Macam Ilman boleh guna framework saya. Tapi kalau macam ada yang 20 tahun, mungkin kena adjust sikit lah dia punya amount kat sini. Okay. So, bila you dah ada benda ni, ni kalau saya pakai 30 tahun Kalau 20 tahun, kena buat 20 tahun lah. Kan? Kalau kita ambil minimum 20 tahun lah. Kalau 10 tahun ni takut macam tak sempat sangat. Kecuali income dah besar sekarang. Kalau contohnya income sekarang dah 15-20 boleh. Tapi kalau sekarang income baru 6-7 kan, best 20 tahun lah. Kan? 30 tahun ni sebab saya dulu income saya bermula daripada kosong ataupun 1,500 atau 1,800. Saya buat 30 tahun lah. Okay. So, berapa you nak kat sini? Set amount monthly. Katalah tadi untuk you ke untuk prospek? Ni untuk di sini ni. Untuk prospek kita buat 4,000. Tapi kalau untuk di sendiri berapa? 10? Boleh lah 10 atau 10 10,000. Okey, katalah 10,000. Okey, 10K ni you kena set datang daripada mana? Datang daripada mana? Okey. Adakah lepas retire ni, contoh pertama dari segi cash asset. Cash asset ni maksudnya VSB kan, itu cash asset lah. Unit trust. Tapi macam ESB dengan unit trust, pure unit trust, dia punya risiko dan lain kan. So portion different lah. Okay. Katakanlah cash asset ni kita ambil ESB tabung haji. Okay. Lepas tu lagi mungkin unit trust, mungkin property, lepas tu RGB. Contoh. Okay. Cuma saya nak tanya, kalau katakanlah you jadi leader,